Kenapa ramai rakyat Malaysia masih belum nampak realiti sebenar persaingan ekonomi serantau? Malaysia mungkin nampak selesa dari luar, tetapi keselesaan boleh jadi ilusi paling berbahaya dalam ekonomi serantau. Walaupun ramai rakyat Malaysia masih bercakap seolah kita sememangnya berada di depan secara semula jadi, seluruh Asia Tenggara kini sedang bergerak seperti satu kumpulan yang tiba-tiba semua ahli jadi serius pada masa yang sama. Dalam beberapa minit ini, anda akan nampak kenapa persaingan ini bukan lagi teori, kenapa andaian lama kita sering gagal, dan apa yang sebenarnya Malaysia perlu sedar sebelum jurang itu berubah daripada sesuatu yang masih boleh dikawal kepada sesuatu yang menyakitkan. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak minta satu perkara kecil yang sangat bermakna. Kalau perbincangan jujur tentang Malaysia macam ini penting untuk anda, sokong video ini awal supaya algoritma tahu yang rakyat kita sebenarnya mahu perbincangan yang serius, bukan sekadar gosip, hujah bola, dan kemarahan kitar semula. Saya nak bina satu ruang di mana rakyat Malaysia boleh bercakap tentang realiti tanpa berpura-pura semuanya baik saja. Assalamualaikum. Jom kita mulakan. Sebab pertama kenapa ramai rakyat Malaysia masih tidak nampak realiti sebenar ialah sangat mudah. Kita membandingkan diri dengan versi rantau yang salah. Kita masih melihat gambar lama dalam kepala. Kita masih ingat ketika Vietnam masih membangun, ketika Indonesia terasa serabut dan jauh ketinggalan, ketika Thailand kelihatan tersekat, dan ketika Singapura terasa seperti galaksi lain yang kita boleh kagumi tanpa benar perlu bersaing dengannya. Tetapi rantau ini sudah berubah. Pada tahun 2024, KDNK per kapita Malaysia adalah sekitar $11,874, masih lebih tinggi daripada Thailand pada $7,347 dan jauh lebih tinggi daripada Indonesia dan Vietnam dari segi pendapatan setiap orang. Bunyi itu menenangkan, tetapi lihat momentum keseluruhan. Data Bank Dunia untuk 2024 menunjukkan ekonomi Indonesia sekitar $1.396 trilion, Singapura $547.4 bilion, Vietnam $476.4 bilion, Filipina $461.6 bilion, Thailand $526.5 bilion, dan Malaysia $422.2 bilion. Maksudnya, Malaysia bukan lagi gergasi yang jelas paling menonjol dalam bilik ini. Kita hanyalah satu pemain serius dalam perlumbaan yang semakin sesak. Dan di sinilah ramai orang terpedaya. Mereka dengar satu tajuk berita tempatan yang baik lalu terus rasa lega. Pelaburan rekod, dagangan kukuh, angka ekspor bagus. Semua itu benar. Malaysia memang mencatat 378.5 RM bilion pelaburan diluluskan pada tahun 2024, naik 14.9% berbanding tahun sebelumnya, dengan lebih 207,000 pekerjaan dijangka diwujudkan. Perdagangan juga mencapai rekod tertinggi RM2,879 trilion pada 2024. Manakala ekspor elektrik dan elektronik mencecah rekod 601.18 RM bilion. Itu bukan angka negara yang lemah. Itu memang kekuatan yang sebenar. Tetapi inilah bahagian yang kurang selesa. Angka yang baik tidak semestinya bermaksud anda sedang menang dalam perlumbaan. Ia juga boleh bermaksud anda sedang berlari laju ketika tiga negara lain sedang memecut lebih kuat. Bayangkan anda habis menjawab peperiksaan dan dapat 82 markah lalu rasa bangga. Kemudian baru anda tahu purata kelas naik daripada 60 kepada 85 ketika anda sedang meraihkan peningkatan sendiri. Skim kisah serantau kita. Malaysia memang sedang berprestasi. Cuma rantau ini sedang berprestasi dengan jauh lebih agresif sekarang. Ambil Vietnam sebagai contoh. Ramai rakyat Malaysia masih bercakap tentang Vietnam seperti ia hanya zon kilang murah yang membantu jenama menurunkan kos. Gambaran itu sudah lapuk. Vietnam melaporkan lebih $38.2 bilion pelaburan langsung asing pada tahun 2024. Firma yang berkaitan dengan FDI di sana menyumbang kira 71% daripada ekspor barangan, berdasarkan data yang dirujuk dalam kenyataan iklim pelaburan Amerika Syarikat. Itu bukan cerita sampingan. Itu ialah sebuah negara yang sangat mendalam terhubung dengan rantaian pembuatan global. Jadi apabila rakyat Malaysia berkata, sekurang-kurangnya pelabur masih lebih suka kita sebab kita lebih selamat dan lebih maju, jawapan yang jujur ialah, ada yang pilih kita,
ada yang tidak, dan senarai negara yang mereka boleh pilih semakin bertambah setiap tahun. Sekarang mari saya jadikan perkara ini sangat nyata. Jika anda sebuah syarikat multinasional yang mahu memilih lokasi untuk kilang baharu, hub logistik baharu, atau operasi semikonduktor bahagian belakang yang seterusnya, anda bukan sedang memilih antara Malaysia dan kegagalan. Anda sedang memilih antara Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, dan semakin kerap, susunan rentas sempadan yang menggabungkan 2 atau 3 negara sekaligus. Skim medan pertempuran sebenar. Tiada siapa yang sedang menunggu Malaysia untuk rasa selesa. Dan ya, sebelum ada yang cakap, Malaysia masih ada kelebihan besar. Infrastruktur yang lebih baik berbanding beberapa jiran. Ekosistem yang kukuh. Penggunaan bahasa Inggeris. Kebiasaan undang-undang untuk pelabur. Kedudukan dalam semikonduktor. Malah, Matrade menyatakan Malaysia ialah pengeksport semikonduktor ke-6 terbesar dunia pada tahun 2023 dan pengeksport ke-10 terbesar produk di peringkat global. Itu memang penting. Tetapi kelebihan hanya bermakna jika anda terus menaik tarafnya. Dalam ekonomi, kelebihan semalam boleh menjadi perkara biasa esok dengan sangat cepat. Inilah sebab kedua kenapa ramai rakyat Malaysia terlepas pandang realiti. Kita keliru antara keselesaan relatif dengan daya saing sebenar. Hidup masih boleh terasa okey bagi sebahagian masyarakat walaupun enjin negara sedang perlahan kehilangan ketajamannya. Seseorang masih boleh pergi ke pusat beli, belah, minum kopi mahal, mengeluh tentang trafik, dan rasa negara ini baik saja. Tetapi daya saing tidak diukur berdasarkan suasana hujung minggu. Ia diukur melalui produktiviti, tarikan bakat, logistik, kedalaman teknologi, kelajuan dasar, dan sama ada syarikat akan memilih anda sekali lagi apabila mereka ada pilihan lain. Di sinilah kejiranan kita mula nampak menakutkan secara sangat praktikal. Indonesia merekodkan realisasi pelaburan bernilai IDR 1,714.2 trilion pada 2024, naik 20.8%, dan menyatakan ia menyerap sekitar 2.45 juta pekerja. Lembaga Pelaburan Thailand pula berkata permohonan pelaburan tahun 2024 melonjak 35% ke paras tertinggi dalam 10 tahun iaitu $33 bilion, didorong oleh Pusat Data dan Perkhidmatan Awan. Singapura pula masih bermain dalam liga yang sangat berbeza di peringkat tertinggi. Menurut Economic Development Board mereka, negara itu menyumbang sekitar 10% daripada output chip global dan sekitar 20% daripada pengeluaran peralatan pembuatan semikonduktor dunia. Jadi ketika rakyat Malaysia masih berdebat sama ada kita sudah cukup baik atau belum, jiran kita sedang mengumpul pelbagai bentuk kuasa pada masa yang sama. Dan mari kita jujur, Malaysia memang ada tabiat terlalu jatuh cinta dengan pengumuman. Kita suka pelancaran. Kita suka pelantindakan. Kita suka mengatakan kita strategik. Kita suka gambar visual berkilat kawasan masa depan yang penuh pokok, drone, dan orang bisnes tersenyum memakai blazer dalam cuaca tropika atas sebab yang entah apa. Tetapi akhirnya pelabur akan tanya soalan yang membosankan. Bolehkah barang bergerak dengan pantas? Bolehkah permit diluluskan dengan cepat? Bolehkah bakat diambil bekerja dengan pantas? Bolehkah elektrik dipercayai? Bolehkah dasar kekal stabil walaupun selepas bunyi bisen politik? Soalan-soalan membosankan skim yang menentukan hasil berbilion ringgit. Anda juga boleh nampak persaingan ini semakin kreatif. Zon ekonomi khas Johor Singapura ialah contoh yang sangat kuat. Maklumat rasmi Singapura menyebut ia meliputi lebih 3,500 km persegi dan menyasarkan 11 sektor, daripada logistik dan pembuatan hinggalah ekonomi digital dan penjagaan kesihatan. Cuba fikirkan apa maksudnya. Rantau ini bukan lagi sekadar bersaing negara lawan negara. Ia juga sedang bersaing melalui gabungan bijak. Singapura membekalkan modal, rangkaian, dan penyelarasan bernilai tinggi. Johor menawarkan tanah, skala, dan ruang operasi. Model hibrid seperti ini boleh jadi sangat berbahaya kepada sesiapa yang masih berfikir dengan sempadan lama dan tabiat lama. Ada satu cerita kecil yang boleh menerangkan titik buta Malaysia ini. Anda tahu pelajar tugasan berkumpulan yang suka berkata, "Relaxlah, kita selalu lepas, sebab semester sebelum ini itu memang sudah cukup." Kemudian satu hari seluruh kelas jadi lebih tajam, pensyarah jadi lebih tegas, dan tiba-tiba keyakinan santai lama itu nampak bodoh. Kadang-kadang Malaysia berbunyi seperti pelajar itu.
Kita masih bercakap seolah-olah sejarah akan menilai kita berdasarkan reputasi. Sedangkan rantau ini sedang menilai kita berdasarkan pelaksanaan. Sebab ketiga, ramai rakyat Malaysia masih menilai persaingan melalui simbol status, bukan isyarat struktur. Orang nampak latar langit yang cantik, restoran penuh, kereta import, lapangan terbang sibuk, lalu terus menganggap kekuatan negara masih selamat. Semua itu boleh wujud walaupun daya saing sebenar sedang melemah di bawah permukaan. Anda perlu lihat lebih ke bawah. Apa sedang berlaku kepada gaji berbanding kemahiran? Apa sedang berlaku kepada tekanan isi rumah? Apa sedang berlaku kepada penghijrahan bakat? Apa sedang berlaku kepada keupayaan kita melahirkan syarikat yang bergerak dari sekadar juara tempatan kepada peneraju kategori serantau? Lihat realiti isi rumah. OpenDOSM menunjukkan pendapatan isi rumah bulanan median Malaysia pada 2023 ialah 7,017 RM. Itu nampak baik di atas kertas berbanding beberapa jiran, tetapi ia juga memberitahu anda bahawa keluarga biasa bukan sedang hidup dalam keselesaan ekonomi tanpa batas. Jika pertumbuhan negara kuat tetapi orang biasa tidak merasai peluang naik taraf dalam hidup mereka, maka perbualan awam akan jadi cetek. Orang sama ada menjadi terlalu negatif atau peliknya terlalu selesa. Kedua-dua reaksi ini berbahaya. Dan di sinilah perangkap psikologi itu muncul. Oleh sebab Malaysia bukan sedang runtuh, ramai orang menganggap keadaan mendesak tidak perlu. Tetapi persaingan serantau tidak menunggu anda runtuh dahulu. Ia menghukum kelewatan. Sesebuah negara boleh kekal stabil tetapi tetap perlahan-lahan kehilangan aktiviti bernilai paling tinggi kepada jiran yang lebih pentas. Mula-mula kilang baharu pergi ke tempat lain. Kemudian pembekal maju mula berkumpul di sana. Lepas itu bakat akan ikut peluang. Akhirnya graduan kita sendiri mula berkata, sebenarnya, mungkin saya patut bina masa depan saya di Singapura, atau Ho Chi Minh City, atau Bangkok, atau Jakarta. Bila orang ramai akhirnya sedar, perubahan itu sebenarnya sudah berlaku selama bertahun-tahun. Biar saya bawa anda naik satu tangga persetujuan di sini. Sebab saya rasa anda akan setuju dengan setiap langkah. Anda mahu pekerjaan yang lebih baik. Anda mahu gaji yang setanding dengan kos sara hidup. Anda mahu bakat Malaysia kekal di sini dan bakat asing memandang kita dengan serius. Anda mahu firma tempatan berkembang, bukan sekadar bertahan. Anda mahu pelabuhan, kilang, universiti dan sistem digital kita kekal relevan. Jika anda jawab ya kepada semua itu, maka anda sebenarnya sudah setuju dengan poin teras ini. Malaysia tidak mampu lagi bergantung pada keyakinan pasif. Sekarang kita tutup gelong yang kita buka tadi. Sebab sebenar kenapa ramai rakyat Malaysia masih tidak nampak realiti sebenar bukan sebab fakta itu tersembunyi. Fakta itu sebenarnya jelas. Malaysia memang melakukan banyak perkara dengan betul. Pelaburan rekod, ekspor ENE yang kukuh, asas perindustrian yang mantap. Tetapi rantau ini tidak lagi duduk diam. Vietnam sedang menarik kuat dalam pembuatan dan ekspor. Indonesia sedang menggunakan skala dan cita-cita hiliran. Thailand sedang menarik permohonan besar dalam ekonomi digital dan industri maju. Singapura pula kekal sebagai pusat arahan dalam sektor bernilai tinggi dan kini sedang menghubungkan dirinya dengan Johor secara lebih pintar. Realiti sebenar ialah ini, Malaysia sedang berada dalam pertarungan sebenar untuk kedudukan, dan pertarungan itu sedang berlaku sekarang, bukan pada masa depan yang jauh. Jadi apa yang rakyat Malaysia patut ambil daripada semua ini? Pertama, berhenti mengukur kejayaan berdasarkan memori. Malaysia 20 tahun lalu tidak boleh melindungi Malaysia hari ini. Kedua, berhenti mengandaikan jiran serantau akan kekal dalam lorong lama mereka. Mereka sedang naik taraf dengan pantas, malah ada yang sedang membina lorong baharu sepenuhnya. Ketiga, berhenti menganggap rasa mendesak itu sama dengan pesimisme. Rasa mendesak sebenarnya ialah tanda anda menghormati realiti. Kalau video ini membantu anda melihat gambaran dengan lebih jelas, sokonglah supaya kita boleh terus adakan perbualan jujur seperti ini. Kongsikan dengan seseorang yang masih fikir persaingan serantau cuma sekadar tajuk berita, bukan tekanan harian terhadap pekerjaan, perniagaan, dan hala tuju negara. Tinggalkan komen dan beritahu saya negara mana yang anda rasa Malaysia perlu perhatikan paling rapat sekarang, Vietnam, Indonesia, Thailand, Singapura, atau semuanya sekali. Langgan jika anda mahukan perbincangan Malaysia yang tajam dan tidak memperlekehkan kebijaksanaan anda. Sebab apabila anda benar-benar nampak rantau ini dengan jelas, anda akan berhenti bertanya sama ada Malaysia masih selamat. Anda akan mula bertanya sama ada Malaysia bergerak